Hai semua, hari ni kita berada dekat tada, dekat dunia hayalan, dunia impian. Okay, hari ni kita buat challenge. Kita pergi taman yang cantik ini. Kita ambil view air pancut, view view pokok-pokok, untuk kita challenge diri kita untuk record berapa video. Tadi kejap. Untuk kita record berapa video? Kita dah rekod 4 video. Kan kita nak target 10 video kan? Kita target 20 video. Oi. Tapi pagi 10 lah, petang 10. Macam tu. Sebab kita kena makan, kita kena solat. Buat konten dia tapi tak solat tak berguna. Tiba pula. Kita nak tunjuk macam mana kita set up. Macam tu je. Bukan ada suami di tepi. Over gila. Ini kita makan coka-coka. Kan dah buka yang gigit? Nak gigit je lah. Ada cara. Itu kita ambil coki-coki. Lepas tu kita beli coka-coka dekat Eco Shop. Okay, jom kita tengok. Kita akan mulakan dah mula dah. Tadi dah mula dah. Tadi kita dah set 4 video. Sekarang kita on the way kepada 6 video. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah habis record. So total yang kita dapat untuk belah pagi ni adalah 11 kan? Apa video? Kita dapat 11 video. Tahniah. Nanti kita sambung petang. Kita sambung petang nanti. Kemas. Ni akan kemas. Kutip botol. Jangan biarkan di tempat awam je. Nampaknya kita dah record berapa? Okay, kita dah rekod 10 video. 10 video TikTok, 2 video YouTube. Total 12 video. Lah. Ayah, Congrats. Happy lah sebab dapat buat dengan awak. Tapi kita target lagi 10 petang ni. Petang ni lah. Cantik juga buat kat situ. Banyak bunga. Jangan tengok bunga tu. Baik, kita nak tengok bunga. Nak refresh minda. Nak tengok. Kan. Jadi ni kami dah habis dah dekat Laman Diraja ni. Kita record. Lepas tu kita mau pulang. Dan ini pula kita dah sampai ke destinasi yang seterusnya waktu petang. Hutan bandar kita pergi. Allahu Akbar. Dah berapa video? Kita dah habis 10 konten petang ni. Tanya. Tapi itu lah cuaca sekarang ni dah mendung, nak hujan dah ni. Rasanya kita nak siap-siap nak balik. Flying Fox tutup. Tapi sebelum kita balik, jom kita pusing-pusing taman dulu. Yeay, cari aiskrim. Aiskrim tak ada. Ada. Ikan ada.